Assalamualaikum, salam dunia otomotif, salam hujung minggu. Okay guys, so semalam satu unit 1.5 convertible soft top. So hari ni aku ada satu lagi unit 2.0 convertible ataupun soft top tahun 2022 Japan spec. Okay, so unit yang ini datang dengan color yang rare, hijau, macam hijau daun pisang macam dia. Okay, so untuk unit yang ini tahun 2022 Japan spec, harga kita nak jual pada harga 229,000 sahaja. Okay, 229,000 sahaja. Okay, so untuk unit yang ini kita ada 3 unit warna yang sama. Kita ada soft top dengan yang biasa. Kita ada 2 unit. Okay, so warna sama, satu convertible, satu lagi yang biasa. Cuma yang ini JCW, John Cooper Works Edition. And then yang ini Cooper S 2.0 2 doors. Okay, so untuk unit yang ini sama, kita provide korang 6 tahun warranty, unlimited mileage claim. Okay, so untuk interior dalaman, untuk perempuan sesuai lah ni, dia punya design dalaman. Okay, dia datang dengan 2 tone, nak kata kuning, nak kata putih, tapi dia datang dengan design bercorakkan petak-petak macam ni. And then unit yang ini datang dengan mileage 28,700 km. Okay, so untuk unit yang ini kita nak jual pada harga 228,000 sahaja. Okay, so yang video semalam unit yang ini, tapi yang ini 1.5 convertible ataupun soft top. So bumbung dia akan shift macam ni lah bila kita buka. Okay, so untuk keluasan boot, semua spek sama keluasan. Okay, so mana-mana yang berminat untuk mendapatkan kereta Cooper S convertible. Okay, untuk convertible ataupun soft top ni kita ada 3 variant, 1.5, 2.0S dan juga 2.0 JCW, John Cooper Works Edition. Alright, so mana-mana yang berminat, korang tekan link di bio ataupun WhatsApp aku di talian 01736 70749, ataupun korang boleh terus walk in ke Esmita Auto Cyberjaya dan bagi tahu nak jumpa dengan aku, Izul. Alright, so mana-mana yang berminat, Roger sekarang selagi stok masih ada. Okay, untuk 2 unit yang ini kita ada 3 color yang sama, soft top dan juga yang biasa. Alright, so mana-mana berminat, tekan link di bio. Alright, Assalamualaikum, selamat hujung minggu guys.